Hari ni je 3-4 kali dah aku keluar aku hintai-hintai dekat luar sebab aku nak cari benda yang ada 2 telinga. Tapi korang tengok lah sendiri apa yang aku jumpa. Benda ni dia ada. Korang tengok muka dia bukan main bengis aku nak dekat pun takut masing-masing dah siap pasang kuda-kuda. Sebabnya aku nak try benda ni. Benda ni adalah ear oil Kalau macam korang ada kucing yang ada 2 telinga, so boleh lah guna benda ni. Macam contoh, kalau macam ada macam kotoran dekat telinga, kadang-kadang ada jenis kucing yang dia jenis agresif kan. Bila korang nak macam guna putik kapas ke, agak susah. So benda ni lah yang boleh selamatkan kucing korang punya telinga. Okay, so benda ni memang sangat sesuai untuk semua kucing dan dia non-toxic dan tak ada alkohol, no steroid dan ada antibiotik dalam dia, 100% safe dan juga semula jadi. So kalau korang ada kucing kesayangan korang dekat rumah yang senang korang nak tangkap dia, so korang gunalah benda ni. Okay, so nak dapatkan dekat mana? Korang boleh tengok dekat bawah dekat mana korang boleh dapatkan.